Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada semua pengikut ruangan Tanya Dr. Syed. Seperti biasa, saya Dr. Syed Ayub Syed Mustafa Al-Qudri. Hari ini saya akan berbincang tentang satu topik yang saya rasa ramai orang alami. Tapi ialah dia ada subtopik dekat situ kan. Tapi saya nak cerita lebih kepada masalah gastritis. Okay, gastritis. Biasa dengar kan? Orang Melayu sebut gastrik kan? Tapi sebenarnya just nak info lah, gastrik tu satu istilah yang mungkin tak begitu tepat. Sebab apa? Gastrik ni kalau translate dia perut. Yang betulnya ialah keradangan perut. Dia kena tambah IS tu, gastritis. Tis tu selalunya ditranslatekan sebagai keradangan. Okey, baik. Gastritis ini saya dulu pun pernah kena gastritis. Saya teringat waktu saya belajar perubatan dulu di Belgium. Masa tu saya tengah belajar anatomy dengan neuroanatomy. Itu memang nak menghafal satu-satu bahagian. Kemudian otak tu nak kena potong-potong setiap satu lekuk-lekuk tu nak kena hafal kan. Itu menimbulkan rasa stres yang sangat-sangat. Dan mungkinlah waktu bujang, waktu belajar overseas pula tu, kita jenis makan tak menentu. Last rasa senak aja, sakit dekat bahagian kiri, bahagian dada ni tau. Dia rasa senak. Kemudian saya fikir masa tu jelah tak tahu lagi, belum jadi doktor lagi masa tu, baru belajar doktor. So kita tak tahu apalah. So saya pergi berjumpa dengan profesor neuroanatomy saya tanya dia. So dia pun cakap ni kemungkinan besar gastritis. So dia kata balik makan ubat ni dia suka makan pisang. Yalah, so saya pun balik makan ubat, makan pisang, jaga pantang, jaga makan selesai. Alhamdulillah dah sembuh. Okey, kita tahu okey, masalah gastritis ni dia quite frequent. Maksudnya ramai yang mengalami masalah gastritis ni. Okay, right. Kenapa berlaku gastritis ni? Sebab dalam perut kita ni, dia ada asid hidroklorik. Tahu asid tak? Dan pH dia pH 1 tau. Bukan pH 4 ke 5 ke. pH 1 ni maksudnya kalau anda masukkan, boleh lah, kalau masukkan tangan masuk dalam perut tu kan, biarkan sekejap, keluarkan tinggal tulang je. Tah tulang pun tak ada kan. Maksudnya dia boleh menghadamkan. Tapi kenapa kita punya perut tak hadam pun? So itulah ajaibnya ciptaan Allah, yang mana kita memang perlukan asid hidroklorik ni. Sebab apa? Dia adalah first line defense lah. Bila kita makan benda kan, kalau ada kuman ke, benda-benda yang kotor ke apa ke, insyaAllah ada setengah-setengah dia boleh dihadamkan dengan asid tadi. Maksudnya kuman tu mati. Tapi ada juga kuman-kuman yang survive, yang mana kuman tu dia ada selaput dia dan sebagainya lah. Okay? Dan asid ni sangat-sangat penting juga untuk menukarkan setengah-setengah jenis enzim, contohnya pepsinogen kepada pepsin, menghadamkan protein. Okay? Dan kebiasaannya memang dia dapat menghadamkan daging. Tapi kenapa daging kita tak hadam? Sebab pada permukaan perut kita tu, dia ada satu lining, mucosal lining ataupun lendir lah kita panggil kan. Yang mana lendir ni kaya dengan bikarbonat yang dapat meneutralkan kesan asid tadi dan melindungi. Lendir pun dah boleh melindungi permukaan dalam perut kita. So itu secara amnya. Tapi bila lendir ni dia terkacau sikit kan, ataupun ada masalah jangkitan kat situ, so apa yang berlaku? Asid tu mungkin dia tembus sikit-sikit dan boleh menyebabkan keradangan pada perut. Maka keradangan dalam perut namanya gastritis. Okey, mungkin anda pun biasa dengar GERD. Saya tengok ramai juga orang buat posting tentang GERD kan. GERD, G-E-R-D. GERD ni apa? Gastroesophageal reflux disease. Sebab dia rasa macam asid tu naik ke atas esophagus dan menyebabkan keradangan situ. Kalau dibiarkan bahaya juga, kadang-kadang boleh meningkatkan risiko kanser. Sebab tu mereka ni disarankan untuk pantang benda-benda pedas, benda-benda yang mint, coklat mint kan, kafein, buah-buah citrus,
dan benda-benda yang lambat hadam, contohnya macam makanan yang tinggi lemak, dan elakkan stres. Itu GERD lah secara am. Tapi bila dia menyebabkan keradangan dalam perut, maksudnya kalau doktor teropong, dia pakai kamera kan, dia tengok dalam tu, dia tengok macam dekat permukaan perut tu macam merah, so namanya gastritis. So simptomnya apa? Simptom gastritis yang biasa kita dengar lah, ataupun yang saya sendiri alami dulu, saya ingat dia rasa cepat lapar tau. Asyik-asyik nak makan, lapar, makan sikit lapar. Lepas tu kalau makan benda-benda yang pedas sikit apa semua, dia pedih hulu hati ni. Kemudian dia rasa letih, rasa lesu, rasa kembung. Kemudian kadang-kadang nafas tak puas. Dia kena tarik nafas macam tu kan. Kemudian yalah, kalau yang teruk sikit, kadang-kadang sakitnya boleh sampai ke tengkuk ni, ke belakang. Dan itulah lebih kurang simptom gastritis. Right. So gastritis ini tak boleh dibiarkan macam tu saja. Sebab kalau dibiarkan, kalau kita tak ambil kisah, apa yang akan berlaku, permukaan tu akan terhakis dan akhirnya bahagian sel perut tu dia boleh luka. Dan bila dia luka, mulalah nama dia dah berubah. Daripada gastritis, dia akan nama dia berubah jadi ulcer, kan? Gastric ulcer. Okey, dan ulcer ni kalau serius, yang mana kadang-kadang dia dah luka, dan kebetulan tempat luka tu kena salur darah pula. Dia boleh jadi pendarahan yang serius ya dalam perut, yang orang tu sendiri tak sedar, tapi mungkin dia rasa nak muntah ya, darah keluar membuat-buat dalam perut tu kan. Dia muntah, keluar darah, ataupun najis dia. Sebab darah ni bila dihadamkan, najis akan jadi warna hitam. Tapi sebab banyak sangat darah, najis tu darah merah sebenarnya. Dan dia akan mengalami tekanan darah rendah. So ini memang emergency lah bagi doktor, dan biasanya dia akan buat pembedahan segera. Okay, right. Itu kalau ulcer. Ada pula yang lebih serius ya, yang bukan dia saja pendarahan, tapi ulcer ni tembus perut tu. Ini menyebabkan isi perut tu keluar dalam perut, menyebabkan peritonitis ataupun keradangan dalam perut tu. Dan ini pun adalah satu emergency yang harus diambil langkah-langkah kecemasan bagi doktor lah. Okay, right. So, apa rawatan gastritis? So, kalau di klinik, biasanya kita akan bagi standard lah, dua bahan untuk nak lawan asid ni. Nombor satu kita panggil antacids. Okay, antacid ni macam Gaviscon, itu pun anda boleh beli kat farmasi tu kan, yang dalam sachet tu, yang rasanya macam kapur tu. Memang kapur pun lebih kurang lah. Dia tinggi kalsium, ada yang gunakan aluminium, ada yang gunakan magnesium. Dan selalunya kita akan kombinasikan dengan kita panggil H2 receptor antagonist, ataupun antihistamin H2. H2 ni dia punya reseptor tu jenis H2. Antihistamin ni mungkin anda biasa dengan antihistamin. Antihistamin ni biasanya kita gunakan untuk resdung, untuk orang sesama kan. Tetapi itu H1 receptor. H2 receptor, okay? H2 receptor ni dia bertanggungjawab juga untuk merembeskan okay, kandungan asid dalam perut. So kalau kita pakai antihistamin H2 ni, maka dia boleh mengurangkan rembesan asid. So standard kalau dulu biasanya kita gunakan Tagamet ataupun Cimetidine. Saya kurang suka sikit guna Cimetidine ni ataupun Tagamet, kerana dia ada kesan anti androgenik. Apa benda kesan tu? Maksudnya dia mengeluarkan dia merangsang perembesan prolaktin. So kadang-kadang kalau kita bagi patient makan Cimetidine ni lama. Kadang-kadang dia punya gastrik kronik jenis kena kejap baik, kejap jadi balik, kejap jadi balik kan. So kesan kepada lelaki
dia akan tumbuh sesuatu yang lelaki tak suka lah, iaitu payu teruna. Dia jadi kerana komesti. Maksudnya yalah, payudara dia membesar. Okay, right. Dan untuk perempuan pula, dia akan menggalakkan penghasilan susu. Okay, tiba keluar susu kan, terkejut orang tu. Okay, so ini kesan yang kadang-kadang orang tak suka. So satu lagi ubat yang famous untuk type H2 antagonist tadi ialah Zantac ataupun ranitidine. So ranitidine inilah yang mendapat spotlight ataupun yang sedang viral sekarang, kerana telah dikatakan dalam memo daripada KKM yang mana HSA Health Science pertubuhan di Singapura ni mendapati beberapa jenis ranitidine dari Malaysia yang dicemari oleh nitrosodimethylamine. Susah nak sebut tu. Nitrosodimethylamine ataupun NDMA. So bahaya tak benda ni? So kita tahu sebenarnya nitrosodimethylamine ini dia banyak terdapat sebenarnya di mana-mana, kan? Di mana-mana. Contohnya di udara ni, pencemaran asap dari industri, daripada asap rokok, kemudian daripada minuman yang tercemar, kemudian daripada makanan apa, terutamanya daging yang diawet, contohnya macam bacon, sausage tu kan, sebab tu tak sihat benda-benda tu. Kemudian apa lagi, kadang-kadang didapati dalam keju, dalam ikan, juga dalam deterjen, dalam bahan-bahan kosmetik, kadang-kadang dalam udara dalam kereta. Ni hari tu kita pernah ada juga posting yang dikatakan kalau masuk kereta, first kali bawa sebelum pasang aircon tu, buka tingkap, baru pasang aircon, bagi udara yang keluar tu, dia keluar bahan pencemaran. Itulah dia, bahan NDMA, nitrosodimethylamine tadi. Susah nak sebut. Okay, right. So apa bahayanya benda ni? Bahayanya dia didapati adalah bahan karsinogenik. Maksudnya boleh menyebabkan kanser. Teratogenik, maksudnya boleh menyebabkan kecacatan bayi. Dan mutagenik, boleh memutasikan DNA. So boleh tahan serius. So itu ada di persekitaran kita. So sebab itulah kita harus jalani gaya hidup sihat, makan buah-buahan untuk perlindungan dan sebagainya, kan? Tapi baru-baru ni didapati bahawa kenyataan WFDA dan beberapa organisasi pertubuhan kesihatan daripada beberapa buah negeri dah ban Zantac ini. Ini termasuklah injection, tablet, sirap. Ada juga bahan-bahan lain yang didapati oleh HSA tadi, bukan ranitidine saja yang jenamanya Zantac, tetapi aporanitidine, Hyzan, dan ada satu lagi saya tak ingat apa, Vesica ke something like that. Okey, tak apalah. So apa yang nak buat? So sebenarnya banyak lagi ubat yang kita boleh gunakan untuk rawat gastritis. Macam saya katakan tadi, kita boleh gunakan antacids, kan? And then kita boleh gunakan H2 antagonist juga, contohnya famotidine yang tak tergolong dalam list tadi. Okay? Tapi saya syorkan elakkanlah penggunaan ranitidine buat masa ini, sehinggalah dikeluarkan kenyataan bahawa ia selamat digunakan. Okay? Dan satu lagi yang selalu juga digunakan ialah proton pump inhibitor. Ini macam omeprazole tu lah. Cuma bahan-bahan proton pump inhibitor, maksudnya dia stop terus asid daripada dirembiskan ni. Okay? Selalunya tidak disyorkan digunakan secara berterusan, kerana dia juga boleh meningkatkan kesan sampingannya, juga boleh menyebabkan kanser, boleh meningkatkan masalah nyanyuk 44%, masalah osteoporosis,
meningkatkan jangkitan Clostridium difficile, jenis kuman yang bahaya sebanyak 70%, dan juga bahaya juga kalau diambil secara kronik ya. Proton pump inhibitor omeprazole ni atau jenis Zolzol kat belakang tu, okey, boleh menyebabkan chronic kidney disease 30 hingga 50%. So tinggi juga boleh mengacau masalah elektrolit dalam badan, elektrolit dalam badan. So hati-hati. Bagi saya yang penting, kalau nak rawat masalah gastritis, jangan seboleh-bolehnya elakkan daripada guna secara berterusan. Sebab apa saya kata sedemikian? Sebab ubat gastritis ni, ubat gastritis ni boleh beli secara mudah dengan farmasi. Sebab tu kadang-kadang kita pergi farmasi, kita boleh beli daripada mereka, kadang-kadang tanpa preskripsi pun. Okay? Ini yang kadang-kadang bahaya, sebab bagi orang yang tak tahu, dia main beli sajalah, kan? Tapi sekarang saya dah bagi tahu, kalau nak makan ubat gastritis ni, jangan makan seboleh-bolehnya secara berpanjangan. Ada option lain yang anda boleh gunakan untuk merawat gastritis. Okay, right. So berbalik kepada kesan karsinogenik tadi. Karsinogenik maksudnya menyebabkan kanser tadi. Okey, saya terbaca dalam satu artikel bermula daripada tahun 2016 lagi, ya, dalam artikel jurnal Carcinogenesis. Susah berbelit pula hari ni lidah. Okey, Carcinogenesis kan, yang diterbitkan pada 6 hari bulan 6 hari bulan 6, cantik nombor tu, tahun 2016. Okey, muka surat 625 hingga 634. Boleh cek. Okey, kajian yang bertajuk Oral Intake of Ranitidine, okey, increases urinary excretion of NDMA. Maksudnya pengambilan secara oral, pengambilan lah, mulut dah, makan lah kan. Pengambilan ubat ranitidine ini boleh meningkatkan penghasilan secretion NDMA, yang mana kita boleh ukur melalui air kencing, ya, apabila mereka mengambil ranitidine tadi. Tapi kajian tu sangat simple. Dia menggunakan 5 orang wanita, 5 orang lelaki, diberi 150 mg ranitidine, dan seterusnya dicek air kencing selepas 24 jam, didapati peningkatan 400 kali ganda NDMA. Dan daripada tu diringkaskan bahawa ranitidine bila dicampur dengan asid dalam perut kita ada asid, campur dengan nitrit, okey, boleh meningkatkan penghasilan NDMA, dan ini warrants ataupun memerlukan kajian seterusnya. Sehinggalah hari ni barulah orang kata, okey, stop. Okey, so kita pun stop. Don't panic. Apa nak buat? Jalani gaya hidup sihat. Dan saya ada terbaca juga antara perkara-perkara yang boleh bantu kita against NDMA ni ialah vitamin B12, yang mana tapi ini uji kaji terhadap tikus lah, yang mana dia katakan apabila kita amalkan suplemen B12 ini, didapat mengurangkan hepatic fibrosis in rats. Maksudnya dia boleh mengurangkan kerosakan hati pada tikus. Kerosakan hati, hepatic fibrosis ini seterusnya akan menyebabkan sirosis. Sirosis ini juga akan meningkatkan risiko kanser pada hati, kan? Setakat tu saja yang kita boleh yang ada lah, yang saya dah rujuk. Tapi bagaimana seterusnya? So macam saya katakan, kalau nak ambil rawatan sekali-sekala, sikit-sikit, jangan kronik, InsyaAllah saya rasa tak ada masalah. Tapi jangan ambil secara berterusan ubat gastritis, terutamanya jenis ranitidine ini. Dan juga proton pump inhibitor pun tak boleh ambil secara berterusan, kerana bimbangkan kesan sampingan. Kalau yang macam antacid tadi, mungkin kurang kesan dia berbanding dengan yang dua tadi. Okay, right. Berbalik kepada topik saya hari ini, sebenarnya saya nak bincangkan ialah gastritis. So, apa tips yang boleh diberi untuk mereka-mereka yang ada gastritis? Ramai orang kat luar sana senap pedih hulu hati ni kan. Okay, saya akan kongsi dengan anda 5 tips bagaimana untuk membantu anda mengelakkan
menyembuhkan, mencegah gastritis. Okey. Tips yang pertama. Okey. Right. So tips yang pertama, kenal pasti punca dan elakkanlah. Okey. Right. Panjang punca dia ni. Sebenarnya gastritis ni dia banyak berkaitan dengan pemakanan, pengambilan bahan-bahan tertentu. So, apa puncanya? Tadi saya cakap, waktu saya student tadi, saya selalu stres. So, stres boleh menyebabkan stres gastritis. So, kalau anda stres, kena jagalah stres tu. Jangan bagi stres panjang kan. Umat Islam mudah kita, apabila kita solat, kita fahami apa ayat yang kita baca tu, serta langsung bila kita khusyuk, insyaAllah level stres tu dia boleh kurang. Termasuklah apabila kita berzikir, baca Al-Quran semua kan. Okay. Nombor 2 ialah merokok. Ini elakkan bagi mereka yang ada gastritis, kerana dapati ini juga boleh menyebabkan gastrik tu semakin teruk. Kemudian makanan-makanan tertentu. So makanan yang kacau gastritis ni sebenarnya ialah benda-benda pedas. Benda-benda pedas. Okay. Saya teringat bahawa ni tahun lepas saya pergi ke Indonesia. Okay. Saya adalah juga buat pemeriksaan pesakit-pesakit kat sana. Ramai daripada mereka di Padang ramai daripada mereka mengalami masalah mah. Mereka panggil gastritis ni mah. Mah ni kalau bahasa Belandanya ditranslatekan perut. So bagi mereka kalau cakap gastrik dia tak kenal, dia kenal mah. Mereka ada mah. Mah ni keradangan perut mereka sebab apa? Suka sangat makan sambal. Memang makanan mereka pedas-pedas. So ini salah satu punca lah kan. Okay. Right, kita pun apa kurangnya setengah orang tu makan cili padi macam tu saja. So ini kalau dia tak ada masalah tak apa juga. Tapi kalau dia ada masalah, bahaya. Baiklah. So di samping masalah mah tadi, gastritis tadi, okay, kita faham bukan saja makanan tadi, tetapi juga makanan-makanan yang masam. Okey, makanan-makanan yang masam. Masam ataupun yang ada lada, tak kira lah lada hitam ke apa ke, right? Kemudian apa lagi yang boleh menyebabkan masalah ni ialah benda-benda yang tinggi dengan lemak, makanan yang berlemak. Sebab ini perut ada masalah untuk nak menghadamkannya. Dan juga benda-benda yang bergoreng. Bergoreng ni kadang-kadang kita tahu makanan yang bergoreng ni dia boleh menyebabkan masalah. Contohnya dia tinggi dengan apa yang kita panggil sebagai AGE, Advanced Glycation End Product. Okay? Dan ini boleh menyebabkan keradangan. So dia boleh menyebabkan keradangan yang lebih teruk kepada masalah gastritis tadi. Okey, di samping itu bahan-bahan yang tinggi dengan kafein, coklat, bukan dark coklat coklat, dan juga cola, minuman bergas. Ini pun kena hati-hati. Okey, itu dari sudut stres dan makanan lah, dan rokok yang saya cakap tadi kan. Okey. Kalau di klinik yang saya tengok, ramai juga pesakit gastritis ini, dia mengidap gastritis sebab apa? Side effect ubat. Okay? Kita tahu ubat yang sangat-sangat famous sangat-sangat famous, maksudnya popular lah, yang boleh menyebabkan gastritis ni ialah ubat tahan sakit. Okay? Ponston, Brufen. Tapi yang yang saya tengok cukup bahaya ni ialah Sinflex. Ini memang kalau perut dia tu tak stable, memang kena gastritisnya kan. Okay. Kemudian termasuklah aspirin, okay, dan ubat antibiotik. Ubat antibiotik yang saya tengok yang saya berpengalaman boleh menyebabkan gastritis ialah erythromycin, termasuklah jenis-jenis penicillin dan sebagainya. Okay. Dan juga ubat yang ada steroid, prednisolone. Kadang-kadang mereka yang diberi steroid adalah untuk mengatasi keradangan disebabkan oleh perkara tertentu. Okay, juga boleh menyebabkan gastritis. So ubat ini kena tanya doktor anda, adakah ubat ni boleh menyebabkan gastritis? Okay, so kalau doktor kata boleh menyebabkan gastritis, antara kaedah nak makan ubat ni, pastikan anda dah makan, perut dah betul-betul kenyang, baru makan ubat tersebut.
Jangan pantang, jangan sekali-kali makan ubat tersebut pada perut kosong. Kacau nanti. Okay, right. Seterusnya pola makanan lah. Ada yang setengah makan sekejap tak makan. So ini pun kadang-kadang boleh mempengaruhi, utamanya mereka yang ada masalah perut yang sensitif. Dan mereka-mereka yang mengalami masalah autoimun. Okay, setengah-setengah pesakit autoimun, ya, dia serang lapisan sel-sel perut tu. So ini pun boleh kacau juga. Autoimun ni contoh mereka yang ada, contohnya rheumatoid arthritis, yang ada SLE, systemic lupus erythematosus, Crohn dan sebagainya, psoriasis kan. Okay. Dan satu lagi ialah yang juga popular, yang menyebabkan chronic gastritis. Maksudnya makan ubat baik kena pula, makan ubat baik kena jadi lagi. Ini disebabkan oleh lapisan perut itu mempunyai jangkitan kuman namanya Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, bukan helikopter lah, Helicobacter pylori. Okay, tapi yalah, kuman ini sekarang dah ada kaedah di klinik yang mana apabila anda ambil darah, dia boleh cek daripada darah tu ada tak kuman tersebut. Anda bermasalah dengan kuman Helicobacter pylori tersebut. So boleh pergi klinik cek. Kalau anda mempunyai gastritis yang kronik, cek ni. Sebab rawatannya lain sikit. So kena ada rawatan yang boleh bunuh kuman tadi baru dia jadi, kan? Okay, right. So itu nombor 1. Nombor 2, kadang-kadang yang boleh kacau ataupun dia menyebabkan dispepsia ataupun tak selesa bahagian ni, angin, kembung dan sebagainya, yang kadang-kadang juga boleh menyebabkan simptom yang ala-ala macam gastritis juga, ialah apabila anda mempunyai masalah sembelit. So nombor 2 bagi saya, pastikan tidak sembelit. Kadang-kadang sembelit ni bila tak buang beberapa hari, angin tu dia tolak naik atas tau, dan dia rasa tak selesa, yang anda fikir benda ni gastrik. Okay, gastritis, tapi sebenarnya dia lebih kepada sembelit. Bila dah buang, okey, settle masalah, kan? Sebab tu untuk pesakit-pesakit ni, saya syorkan mereka amalkan sayuran. Sayur ni penting. Makan sayur, buat exercise sikit, insya-Allah mudah pergi ke toilet, tak ada masalah kat situ. Dan sayur ni pun sebenarnya adalah sangat-sangat positif bagi pesakit gastritis, kerana pengambilan fiber yang banyak boleh menurunkan risiko 60% daripada mereka menghidapi ulcer perut. Okay? So ini satu perkara yang sangat-sangat sihat untuk perut. Maksudnya makan sayur banyak-banyak, kan? So di sini saya akan katakan makan sayur. Okay, right. Kemudian seterusnya ada makanan-makanan tertentu yang boleh membantu, ataupun kaedah pemakanan diet tertentu yang boleh membantu mereka-mereka yang mengalami masalah gastritis ataupun yang kronik gastritis, iaitu mereka yang dijangkiti oleh kuman Helicobacter pylori tadilah. Okay, right. So di sini saya akan tulis makanan. Okay, apa makanan-makanan yang sesuai? Okay, first sekali kita kena sihatkan dalaman perut. Maksudnya kita tingkatkan probiotik. Yang probiotik ni adalah kuman-kuman baik yang dalam perut kita. So, sebab tu kita syorkan mengambil makanan-makanan yang bersifat probiotik. Okay, probiotik ni macam yogurt, kimchi. Siapa minat Korea tu tentu tahu kimchi ni kan. Kimchi sayur masam tu lah, kan. Kemudian apa lagi, kefir, banyak lagi makanan-makanan yang bersifat probiotik. Seterusnya makanan apa yang juga bagus, macam saya katakan, makan benda yang low fat. Sebab kita tahu lemak ni kadang-kadang dia kacau, dia susah nak hadam. So benda ni mengganggu penghadaman. Okay, right. So low fat ini termasuklah low fat protein, yang mana kita galakkan makan ikan.
dada ayam contohnya yang kurang lemak. Okey, right. Seterusnya apa? Kita juga boleh amalkan, tadi saya dah bagi tips apa, pisang. Okey, pisang ni sangat efektif untuk mereka yang ada gastritis sebenarnya. Sebab dia ada banyak serat dan dia ada lapisan yang boleh melapisi bahagian-bahagian yang keradangan tadi. Okey, dan seterusnya kita juga boleh ambil makanan-makanan yang bersifat anti radang, yang mempunyai kesan bukan saja antioksidan, melawan oxidative stress yang berlaku disebabkan oleh gastritis tadi, tapi juga boleh mengatasi masalah jangkitan Helicobacter pylori tadi. So, antara makanan-makanannya tergolong dalam golongan flavonoid. Okay. So, ini termasuklah anggur, berry, teh hijau yang ada epigallocatechin gallate tu, okay? Kemudian sayur macam brokoli ataupun buah apa lagi, cranberry. Ini sangat bagus, tapi hati-hati dengan berry ni tinggi gula, okay? Dan satu lagi bahan-bahan yang juga mengandungi polyphenols yang tinggi ialah madu. Tapi pastikan madu ni ori. Jangan anda makan air gula udahlah, kan? So, dalam madu ni sebenarnya dia mengandungi banyak zat-zat phytonutrition daripada tumbuh-tumbuhan yang juga bersifat anti radang, boleh melawani oxidative stress dan juga kuman Helicobacter pylori tadi. Okey, ada lagi bahan-bahan lain yang boleh digunakan, antaranya bawang putih. Okay, ini orang tak suka sangat sebab bau dia, kan? Tapi sebenarnya bawang putih ni ada kesan boleh melawan kuman Helicobacter pylori tadi. Okay, dan apa lagi? Makanan yang bersifat anti radang, antaranya omega 3. Okay, ni kita tahu macam minyak ikan tu, kan? Dia omega 3. Dia juga mempunyai kesan anti radang. Dan bahan-bahan lain yang kita tahu, halia, kunyit pun boleh memberi khasiat. So, nampak tak? Ini adalah masakan orang Melayu, ada benda ni. So, automatik bila kita masak gunakan bahan-bahan ini, dia boleh membantu masalah gastritis. Okey, lain seterusnya saya akan pergi kepada gaya hidup lah. Okey, gaya hidup terutama yang saya nak streskan di sini ialah senaman. Okey, sebenarnya senaman ni dia banyak kesan, bukan saja kepada seluruh tubuh badan kita, termasuklah membantu gastritis. Dia juga meningkatkan penghasilan hormon ceria supaya kita boleh lawan stres kita dengan lebih berkesan. Okey, right? Dan seterusnya saya boleh juga tabiat tadi saya boleh juga golongkan bagi mereka untuk mengambil senaman buah tabiat. Okey, untuk sakit gastris ni tak disarankan kalau perut mereka tu kosong lah. Tapi jangan nak belasah saja kerap. So disarankan makan makanan yang sikit tapi kerap. Waktu anda sakit lah, lepas tu janganlah ambil kerap sangat. Bagi saya tak elok sangat makan makanan kerap ni. Tetapi kalau anda ada masalah gastritis, boleh makan yang sedikit tapi kerap. Okay? Tapi kerap. So ini penting. Right. Dan satu lagi di samping pola makan tadi ialah perkara-perkara yang anda buat selepas makan. Okay? Bagi saya, selepas makan eloknya pantang berbaring. Jangan lepas makan terus tidur. Ni bahaya juga. Kadang-kadang kita makan kan kita rasa letih, lepas tu kita pun baring. Alamak, ini tak sihat untuk gastritis, boleh menyebabkan GERD dan sebagainya lah. Okay? Seeloknya lepas makan kita jalan sikit, mungkin jalan 5-10 minit, kemudian duduk. Jangan berbaring. Dan elakkan daripada makan 3 hingga 4 jam sebelum tidur. Okay? Itu anda kena jaga. Okay. Right. So di samping itu, yang lain, nombor 5, saya tertarik untuk mendengarkan kajian
yang mendapat paten dunia, okey, tentang bahan ini yang berfungsi untuk terapeutik ataupun prophylactic. Maksudnya dia boleh merawat ataupun mencegah jangkitan kuman Helicobacter pylori. Dan bahan ini sebenarnya namanya Astaria. Okay, so banyak kajian yang dijalankan terhadap Astaria sehingga kan dia mengambil paten dunia untuk kesannya iaitu merawat dan juga mencegah gastritis ataupun ulcer yang disebabkan oleh Helicobacter pylori. Maksud dia boleh membunuh kuman ini secara semula jadi dengan mengamalkan carotenoids, bahan-bahan nutrisi yang namanya Astaria. So ini adalah sejenis gabungan astaxanthin, zeaxanthin dan lutein yang menarik kerana dia mempunyai kajian-kajian sains yang menunjukkan keberkesanannya. Dan lebih elok kalau boleh digabungkan dengan lebih elok kalau boleh digabungkan dengan kolagen, kerana didapati kolagen ini bukan saja membantu untuk repair stomach lining, stomach lining ni lapisan pada perut tadi tu lah. Dia juga boleh membantu untuk mengurangkan keradangan dan dia akan regulate balik ataupun mengurangkan penghasilan asid dalam perut. So inilah bahan-bahan semula. Kolagen ni type 1 dan type 3 ya. So inilah bahan-bahan semula jadi yang sebenarnya anda boleh gunakan dengan selamat. Dengan selamat untuk mengatasi masalah gastritis instead of bergantung kepada ubat semata-mata. Cuma yang penting saya kena ingatkan ada kuman yang saya katakan tadi, Helicobacter pylori. Okey. Kadang-kadang gastritis bukan disebabkan oleh tabiat makanan, bukan disebabkan oleh gaya hidup anda, tetapi jangkitan kuman. So, dengan jangkitan kuman ini anda boleh mengamalkan flavonoid, bahan-bahan semula jadi seperti Astaria juga, yang mana ini dapat membunuh kuman itu dengan efektif instead of anda bergantung kepada antibiotik. Sebab bagi saya antibiotik ini bukan dia bunuh kawan ni saja, dia bunuh juga kuman-kuman baik lain yang ada dalam usus yang saya rasa kurang selesa. Sebab benda itu sepatutnya ada dalam usus. Kalau kita makan antibiotik ini secara berpanjangan, memang kadang-kadang boleh menyebabkan masalah juga. Okay, so saya dah sharekan 5 perkara. Ini saya lupa, satu lagi saya nak tambah. Harus minum air banyak. Okay, so minum air banyak, especially anda rasa lapar saja. Kalau tak ada makanan, minum air kosong. Air kosong tau, bukan pergi air tin ke air manis ke, tak nak. Okay, air kosong. Minum air kosong banyak supaya anda boleh rasa lega daripada kelaparan tersebut. Baik, saya dah kongsi 5. Cuma saya nak pesan, kadang-kadang bagi orang-orang yang berumur, terutamanya mereka-mereka yang ada diabetes, ataupun kencing manis, mereka boleh mengalami masalah neuropati yang menyebabkan dia tak rasa sangat sakit. Walaupun dah jadi ulcer ke pedih tu yang selalunya sakit gastritis rasa, dia tak rasa. Tahu-tahu bocor perut tu dan ini boleh menyebabkan maut. Sebab tu ini topik yang saya akan bincang secara detail dalam satu lagi page saya, iaitu Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Dan dalam Hidup Bahagia Tanpa Diabetes ini saya akan kongsikan semua maklumat tentang kencing manis yang anda ingin tahu. Dalam tu ada lebih daripada 80 video yang saya dah hasilkan. Semua punya maklumat padat tentang bagaimana kaedah untuk merawat ataupun untuk menstabilkan gula ataupun mencegah penyakit diabetes. So, kalau siapa yang nak tahu maklumat tentang diabetes, anda boleh join Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Okay, right. Dan insyaAllah kepada anda di luar sana, jangan bimbang sangat.
tentang masalah band tersebut. Kita ada alternatif yang saya dah bincangkan tadi. InsyaAllah kita sama-sama jalani gaya hidup sihat supaya kita kekal sihat. SKV care for you. InsyaAllah kita bertemu minggu hadapan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.